Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza amma ba'du. Ya, kita berada muka surat 232 232 tentang kitab zakat. Kita dah duduk rukun kelima dah, kitab zakat. Lepas tu last kali kitabul hajj lah. Kitabul shaim tak masuk, dah masuk selesai lah. Kitabul zakat dah kita masuk jilid 5 nanti. Khair. Kitab zakat, iaitu memberi zakat. Hadis ke-1778 kurungan 7, rukhsah, yakni kelonggaran dalam memberi zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ba'asa Rasul sallallahu alaihi wasallam umara ala sadaqati faqila mana'a ibnu Jamil wa Khalid bin Walid wal Abbas faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yanqimu ibnu Jamil illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah wa rasuluhu wa a'tudahu fi sabilillah wa amma al Abbas fa hiya alayya wa misluha ma'aha summa qala ya Umaru ma sya'arta an amma rajuli sinwu abihi. Rawahu muttafaq alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Sayyidina Umar untuk memungut harta zakat. Maksudnya pada peringkat-peringkat awal ni, orang-orang atasan ni dia buat kerja bawah juga. Dia bukan naik terus atas. Sayyidina Umar terus jadi khalifah tak. Zaman dia, zaman permulaan Islam. So Allah tak, dia pun buat kerja macam bawahan juga. Dia tak boleh satu benda tu tempat tu dia naik atas lalu, tak ada. Mesti daripada bawahan. Mesti daripada bawahan. Memungut harta zakat ni sebagai amil saja, untuk memungut harta zakat saja. Lalu dikhabarkan kepada Rasulullah bahawa 3 orang ni, satu Ibnu Jamil, Khalid Al-Walid dan Sayyidina Abbas, pakcik Nabi, tidak mahu membayar zakat. Maknanya dia tak boleh bagi lagi pada masa memungut zakat tadi. Bukan tak mahu, maknanya dia tak boleh bagi lagi. Bukan ada satu lagi lah, ada bawah tu. Maka Rasulullah SAW sabda, tidak ada perkara yang menghalang Ummul Jamil untuk membayar zakat. Ummul Jamil ni dia miskin, lepas tu dia kaya dah. Lepas tu dia tak nak bayar zakat. Melainkan dahulunya seorang yang miskin, lalu Allah dan Rasul mengurniakan kekayaan kepadanya. Adapun mana Ummu Jamil tu tak ada reason lah, dia tak boleh bayar lah. Cuma dia tak nak bayar saja, enggan. 3 orang tadi, salah satunya Ummu Jamil. Ummu Jamil ni tak nak bayar walaupun dia dah ada duit. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah menzaliminya. Kalau kamu ambil zakat dengan Khalid, zalim lah. Sebab apa? Dia telah mewakafkan perisai dan peralatan perangnya di jalan Allah. Dia ni tak ada apa dah. Milik dia pun dia wakaf dah. Untuk di jalan Allah. Maknanya bagi diri dia tu tak ada apa. Kalau tak ada apa, nak ambil zakat apa dia. Gitu. Adapun Abbas, Sayyidina Abbas, pakcik aku, maka zakatnya tanggung jawabku. Dan bayarannya ialah 2 kali ganda. Kemudian baginda SAW sabda, wahai Umar, adakah kamu tidak mengetahui bahawa ayah saudara seorang itu adalah adik-beradik ayahnya sendiri? Pakcik dia. So dalam penerangan, dalam hadis ini diceritakan bahawa sahabat meminta zakat daripada 3 orang. Sahabat meminta zakat daripada 3 orang, iaitu Sayyidina Khalid, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Jamil. 3 orang ni tak dapat bagi pada semasa itu. Ma yanqimu ibnu Jamil. Ibnu Jamil ni ialah seorang yang miskin sebelum dia memeluk Islam. Kemudian menjadi kaya selepas dia memeluk Islam. Dia meminta Rasulullah berdoa supaya dia mendapat kekayaan. Lalu baginda mendoakannya dan doa Nabi telah diterima. Dia telah menjadi seorang yang hartawan dan Allah menghilangkan kemiskinannya. Fa'a'nahu Allah wa rasuluhu. Maka Allah Ta'ala telah mengayakannya dan Rasulnya. Itu
tiada perbahasan pun padanya kerana baginda menjadi sebab dia masuk Islam dan menyebabkan dia kaya raya kerana harta faid dan ghanimah. Kerana harta peperangan tadilah dia masuk peperangan, dia dapat harta dan harta faid, harta peninggalan perang dibagi kepada dia juga yang baginda berikan kepadanya. Oleh itu isnad irna pada diri baginda itu isnad majazi. Maknanya isnad irna, Allah Ta'ala menkayakannya, Nabi menkayakannya. Itu secara majazi, bukan hakiki. Wa amma Khalid, maka bagi Ibnu Jamil tu tak ada reason lah dia tak boleh bagi. Sebab dia dah kaya dah sekarang. Dia bukan miskin lagi dah. Dia dah kaya dah. Masa miskin memang tak bagilah. Masa kaya kena bagilah. Tapi dia tak nak bagi, dia engkar lah. Mengenai Khalid pula, maksudnya para sahabat meminta Sayyidina Khalid membayar zakat kerana mereka melihat terdapat alat-alat perang di sisi Khalid. Beliau menyangka ia merupakan perniagaan Khalid, sedangkan sebenarnya peralan itu telah pun beliau wakafkan di jalan Allah. Tengok banyak alat-alat perang kat Khalid ni. Kok dia berniaga alat perang ke? Dia kata tak, semua ni dia dah wakaf dah. Bukan hak dia, hak harta awam dah. Apabila diminta, maka Sayyidina Khalid enggan membayarnya. Melihat keadaan ini, para sahabat pun mengadu kepada Rasulullah. Kamu telah berbuat zalim. Maka Nabi bersabda, kamu dah buat zalim kepada Sayyidina Khalid. Ini adalah kerana beliau telah mewakafkan segala alat peperangan itu di jalan Allah sebelum berlalunya haul. Maksudnya bila datang cukup tahunan, sebenarnya sebelum datang tahunan haul tu dia dah sedekah semua. Bukan sedekah, dia dah wakaf dah. Bila wakaf bukan hak dia adalah. Begitu. Oleh itu tiada zakat padanya. Adapun maksudnya ialah kalaulah seandainya ada zakat yang wajib dibayar oleh Sayyidina Khalid, maka sudah tentu dia akan membayarnya kerana dia telah mewakafkan hartanya secara tabarruk. Maka tidak mungkin dia akan menahan daripada membayar zakat yang wajib. Mana tak nak bayar zakatnya. Hadis ini menunjukkan bahawa ditakdimkan pembayaran zakat sebelum cukup haul seperti yang berlaku kepada Sayyidina Abbas. Padanya ada ikhtilaf. Mengikut a'imah salas selain daripada mazhab Hanafi, iaitu boleh ditakdimkan pembayaran zakat. Zakat boleh takdimkan sebab itu zakat pendapatan kita bayar bulanan. Kita boleh advance. Mengikut mazhab boleh advance. Sebab tu kalau kita nak bayar zakat pendapatan sekaligus akhir bulan, akhir tahun tu, nampak banyaknya. Lepas tu pula zakat pendapatan, orang kata mana ada zakat pendapatan. Telah kita bincangkan dahulu bahawa kenapa zakat pendapatan itu dikenakan. Iaitu zakat pendapatan ni dia panggil zakat, itu apa maksud dia? Zakat itu diambil daripada malu munafat. Mal munafat iaitu harta yang mana seorang itu perolehi, yang mana dia boleh manfaatkan harta tadi. Itu dia panggil malu munafat. Harta yang mana dia dapat mengambil manfaat daripada harta tersebut. Sama ada perniagaan ataupun pekerjaan lah. Pekerjaan. Sebab bila tengok secara kasarnya, seolah tak ada zakat perniagaan, zakat pendapatan. Zakat harta, ada zakat simpanan. Itu zakat pertanian, zakat lain-lain lagi, zakat emas, perak, maksudnya benda tu ada simpanan. Zakat perniagaan ada. Cuma satu lagi zakat pendapatan. Jadi zakat pendapatan orang yang zakat pendapatan ialah zakat pendapatan ni diambil. Zakat pendapatan, macam mana zakat perniagaan, zakat harta benda diambil sebab dia mendapat manfaat, maka zakat pendapatan ni dia kena keluarkan. Sebab orang tu dia tak ada perniagaan tapi dia ada pekerjaan. Yang mana daripada pekerjaan tu dia dapat hasil harta. So harta itulah dia manfaatkan untuk perbelanjaan. Jadi sebab itulah zakat ni diambil daripada harta munafat. Harta yang dia perolehi dan dengan pekerjaan dia tadi dia dapat gaji, dan gaji harta daripada gaji itu dia boleh menggunakan manfaatnya.
Jadi tengok macam mana kita nak comparekan zakat pendapatan dengan zakat pertanian. Okey. Jika satu orang dia buat padi. Bila dia buat padi, maka dia dapat hasil padi. Maka dia kena keluarlah zakat. Paling minimum kita kata 300 gantang. Kita ambil 300 gantang tu minimum lah. 300 gantang ni tak tahulah sekarang berapa gantang, ini kita kira 300 gantang. Minimum dia 300 gantang. Satu gantang berapa? Padi. RM5 lah kita kata. Maka 300 gantang kali RM5 berapa? RM1,500. Kalau kita tengok nilai daripada 300 gantang, tengok 300 gantang tu banyak kan. Tapi kita tengok nilai baru 1,500 lah. So 1,500 tu dapat dalam masa sebulan ke? Tak, 5 bulan. Maka purata bulanan dia dapat berapa? 300 lah. Padi tu 5 bulan baru masuk. Daripada benih tu sampai tuai tu, jual tu 5 bulan. So 5 bulan tu dia hanya dapat 300 kira bulanan. Oleh kerana dia zakat pertanian, dia kena bayar juga. Sebab cukup kadar nisab dia tak ada. Kadar nisab dia 300 gantang lah. Daripada hasil, daripada yang dia buat tadi. Yang mana amountnya 1,500 je. Okey, kita tengok satu orang kerja GM, General Manager. So General Manager ni paling murah pun baru naik 16. 16. Tu tak senior General Manager lagi. Kalau senior General Manager sampai 23. Saya tahulah adik saya. Dia sekarang senior General Manager dah. Berapa engkau? Dia kata ada lah. Dia tak nak bagi tahu. Lepas tu saya tanya, yang kawan saya dia GM, baru naik GM. Dia kata, Ustaz 16. Baru naik GM 16. So 16 tu sebulan. Kalau 5 bulan, tidak 80 Kawan tu 1,500 pun kena bayar zakat. Kawan ni 80,000 takkan tak bayar zakat. 16 tu. Okey, 16 tu bukan daripada 16 tu tolak 2/5. Sebab keperluan dia. Sebab tu pusat zakat dia akan kira berapa keperluan kita, berapa anak kita, berapa keperluan kita, berapa isteri kita, berapa rumah kita, berapa kereta kita. Dia tolak semua sekali. Kalau kereta ada sebiji, dia kereta dah ada 2 biji. So dia kira sebiji aja. Sebab sebiji lagi bukan keperluan. Rumah dah ada 2 biji, kena bayar 2 biji rumah. So 2 biji rumah tu sebiji saja keperluan. Sebab dia satu keluarga. Kalau kecuali dia ada 2 orang rumah. So 2 buah rumah lah. Begitu. So dia tolak-tolak marilah. Kita katalah okey lah daripada 16 tu. Daripada 16 tu kita bayar, kita tolak keperluan 8 lah. Kita kata separuh. Tinggal lagi 8,000. So 8,000 per 1,440. Baru RM200 je. Pejam mata je RM200. Orang ngaji 16,000 ni, tolak keperluan dia, baru RM200. RM200 sekarang masuk satu petrol pump, RM200 full tank. RM200 full tank. Kalau kena budi tu murah sikit lah. Kalau tak ada budi, RM200 lebih. Lebih mahal lah, RM4 lebih. 37 dah sekarang turun sikit. 37 dah. So sekali satu full tank tu, petrol pump tu, dah boleh RM200 lah. So RM200 kalau Nur 95, Nur 97, orang yang ada agak berada tu dia pakailah kereta itu. Takkan dia nak pakai Nur 95. So dia pakai Nur 97. Kecuali Ustaz Senur je. Ustaz Senur pakai Nur 95 je. So dia pakai Nur 97. Saya tanya dia, kenapa kau pakai Nur 97? Dia kata, Ustaz, kereta saya jalan tengah saya bawa tengah highway, kancil kontor kereta saya. Kancil? Kancil potong kereta kau? Kau pakai minyak apa? Ron 95. Patutlah kena potong kat kancil. Kancil pakai V-Power. Kancil tu pakai V-Power. Potonglah kereta kau. Walaupun dia 1,000 cc, kau 3,000 cc pun dia potong. Sebab dia V-Power. 1,000 cc. 1 liter pun laju. Ativa tu 1 liter je, tapi dia ada turbo. Potong habis kata orang Ativa. Ativa potong. Ativa 1.0, 1 liter je, tapi dia ada turbo. Laju. Dia boleh lari 16, 18. Jenis budak-budak lagi lah. Jadi maksud dia, okey lah, sekali petrol pump full tank je. Maksudnya,
8,000. Kalau dia bayar sebulan, 200 sahaja. Kalau dia bayar setahun, 2,400. Banyaknya dia nampak. Baik dia bayar tiap-tiap bulan. So nak bagi tahu, zakat ni boleh advance. Sebab tu boleh bayar tiap-tiap bulan. Dia ada advance. Dia boleh advance. Dia boleh advance. Okey, boleh. Jadi Aimah salah mengatakan boleh takdim. Takdim tu advance lah. Okey. Mengikut Malikiyah tidak boleh ditakdimkan pembayaran zakat. Ulama yang berpendapat harus ditakdimkan bayar zakat pula berikhtilaf. Hak kata boleh bayar awal tu pun ada ikhtilaf juga. Mengikut mazhab Syafi'i, takdim hanya dibenarkan setahun sahaja. Dibaca untuk 1 tahun sahaja latest. 1 tahun akan datang boleh bayar. Dia tak boleh bayar 3 tahun, tak boleh. Dia saya nak bayar 3 tahun akan datang, tak, bayar setahun je. Dia tak boleh bayar banyak. Ni pun bayar tiap-tiap bulan. Dia bayar sebulan awal je. Maknanya bayar setahun awal lah. Kalau bayar tiap-tiap bulan tu bayar setahun awal lah. Gitu. Dan mengikut Hanafiyah tidak khusus setahun saja. Bahkan boleh lebih daripada tu. Nak bayar 3 tahun advance boleh. So dia ada pengiraan dah. Kalau audit dia punya accountant boleh kira dah. Bila saya kata kau kira macam mana, keluar macam mana, bila perubahan keluar perubahan nilai. Dia kata ustaz, dulu kita kira per package. Sekarang bayar ni gini. Oh, sahabat tu dapat kurang daripada hasil. Ada kita punya penyelia tu dikira lain. Saya kata kenapa kau kira ni lain? Dia advance. Dia kata ustaz gini. Okay, kita orang lama ni lambat sikit kira. Okey, tak apa. Jadi begitu mengikut Hanafiyah, dan begitu juga yang zahir daripada itlaq Hanabilah. Itlaq Hanabilah. Sebahagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil wajib zakat perniagaan. Dalil inilah zakat perniagaan. Lepas tu kita bawa compare cerita tadi tu, yang buat padi 5 bulan RM1,500 pun kena bayar zakat. Takkanlah yang hasil sebulan 16,000 tak bayar. Kawan tu 1.5K je, kawan ni 8K, kawan ni 16K. Takkan tak kena bayar zakat. Begitu. Ini menjadi dalil bahawa boleh mewakafkan sesuatu yang bersifat manqul, boleh dipindahkan. Benda yang dipindahkan boleh. Macam kita nak wakaf ni, orang biasanya wakaf rumah. Mana wakaf rumah, wakaf tanah. So benda yang mangkuk, yang boleh dibawa ke sana ke sini, macam peralatan, boleh juga wakaf pun boleh. Wakaf alat-alat. Ni jentera ni kita wakaf, boleh lah. Bukan semestinya benda yang tak boleh diubah tu. Benda yang boleh diubah. Muntakil ni benda-benda yang intiqal, boleh ubah ke sana ke sini, bersifat manqul, boleh dipindahkan. Kereta boleh pindahkan, jentera boleh pindahkan. Ni apatah lagi alat-alat peperangan, boleh bawa ke sana ke sini. Okey. Cuma dia ada pemegang amanah lah. Mungkin Khalid dia dah wakaf, tapi pemegang amanah tu dia. So dia kena ada pemegang amanah. Sebab tu kali kita buat wakaf, tak ada pemegang amanah, so jabatan jabatan negeri akan ambil lalu, majlis agama akan ambil lalu. Itu hak majlis agama. Sebab tu kita kena ada pengurus. Kita ada pengurus. Kita ada pemegang amanah lah. Maksudnya pemegang amanah, dia lah yang memegang amanah. Tapi sebab apa? Bila kita beli rumah, kita wakafkan. Rumah tu bukan jadi penama tu dah, orang yang mengusahakan tu dah. Orang yang mengusahakan pusat tu dah. Sebab dia dah jadi wakaf dah. So dia atas nama wakaf, dia kembali kepada majlis agama. Tapi cuma kita buat pemegang amanah. So pemegang amanah tu yang buat tu. Pemegang amanah tu yang jalankan. Masa masjid-masjid ni kan ada pemegang amanah. Tapi bila ada dapat syak dalam keuangan, so Maiz terus ambil lalu lah. Jaiz ambil lah. Amal masjid-masjid di Jaiz ni Jaiz ambil. So, mungkin ada sesuatu short dalam sistem keuangan dia. So Jaiz take over. Dia jabatan Islam dia take over. Bukan
dia kena tengok lah. Yang dia tengok barang-barang lama. Barang-barang lama, kalau benda tu boleh dijual beli dan amount dia boleh digunakan. Masuk balik dalam tu. Boleh juga. Kalau dah tak boleh, dah lupus, dah tak boleh pakai, dah nak macam mana, jalan je. Benda tu wakaf dia tu temporary je lah. Dia wakaf tu. Ada kadang-kadang orang kata, ni nak wakaf ni. Ada satu tempat ni nak buat ni. Dia yayasan tengok. Kata Ustaz, uruskan ni 3 tingkat rumah, 3 tingkat bangunan, bawah surau, 2 tingkat kosong. Rumah tepi ada orang bagi pinjam untuk madrasah. Kita orang pergi tengok. Ya Allah. Dia yayasan. Dia kata Ustaz uruslah. Saya tengok. Nak urus ni benda kena rebinding balik ni kata kawasan ni. Renovate sikit. Kena nampak lah macam madrasah. Orang mari tu ada minat nak masuk ni tengok tu bertakut. Macam mana mak ayah nak letak anak-anak. Saya kata kena habislah sikit. Haji jangan serah saya yang buat. Saya tak mampu dah. Saya tak ada duit. Saya kata kalau nak reminding, kalau yayasan boleh keluarkan, okey, saya tolong. Tak tahu lagi. Sebab yang ustaz jaga sekarang tu, dia sekadar jaga je. Dah kawan saya meninggal, dia tu mula-mula jaga betul-betul. Adalah ramai pelajar. Lepas tu dah meninggal, dia tinggal seorang tu tolong jaga je 12 orang mati hidup sekarang tak mau. So kawan yayasan mungkin kata, ramaikan orang, baru kami akan bagi support keuangan lebih sikit. Nak ramai kau orang, macam mana tengok orang takut. Gitu. So dia kena understanding lah. Kata, Ustaz boleh ke? Saya ni tua dah tak larat, dia kata. Madrasah ni dia kena bagi jiwa, baru boleh handle, saya kata. Tua dah, tak dapat dah. Kalau ada satu orang boleh ruling, ustaz muda dia macam kita orang muda dulu, suka boleh buat kerja. Kita nak jadi orang muda, tak larat, dia kata. Tak larat fikir, dia kata. Ustaz, untuk akhirat betul, untuk akhirat aku tak larat fikir, dia kata. Apa-apa masalah jatuh atas kepala, pening kepala dia. Okey. Itu dari segi itulah Imam Abu Hanifah. Jadi ini pendapat jamhur khilaf yang Imam Abu Hanifah dan sebahagian Kufah. Wa anna amma rajul sinul abihi. Hadis yang ini menunjukkan bahawa bapa saudara itu seperti bapa dan besar haknya, hak mereka seperti hak seorang bapa. Maksudnya tentang bapa cik aku tu dia beritahu dia minta tangguh 1 tahun sebab dia tak mampu lagi. Okey, untuk tu Nabi kata saya ambil tanggungjawab. Pasal dia tak nak bagi tu, bila minta dengan Abbas, dia 3 tu reason berbeza semua. Ummul Jamil memang Ummul Jamil ni Ibnu Jamil tu dah kaya tak nak bagi. Khalid memang tak ada apa dah dengan dia. Lepas tu Sayyidina Abbas dia kata dia datang minta tangguh dengan saya. So Nabi kata aku ambil tanggungjawab. Nabi mungkin bayar dulu ke apa semua. Nabi ambil tanggungjawab. Gitu. Janganlah amil zakat menerima hadiah daripada siapa. Ni bila jadi amil zakat, jangan kita terima hadiah. Sebab apa? Sebab apa orang bagi hadiah kat kita? Sebab kita terlibat dalam zakat tu. Maknanya ada orang, ni untuk kamu so, untuk kamu ada orang bagi sedekah je. Tu pun jangan ambil. Lah ambil. Nanti kita baca. Wa an Abi Humaid an Humaydi As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min Azdil yuqalu lahu ibnul Lutbiyyah ala sadaqah falamma qadima qala hadha lakum wa hadha uhdiya li فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا Nak tukar spek dah kali. Dia kecil kau tak nampak ni.
rijalan minkum ala umuri mimma la li'inni Allah wallani Allahu fayati ahaduhum fayaqulu hadha lakum wa hadhihi hadiyah uhdiyat li fahalla jalasa binti abihi aw binti ummi fayanzuru ayuhda lahu am la والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرا له خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رأينا غفرة إبتيه ثم قال اللهم هل بلغت متفق عليه. Sayyidina Abu Humaydi As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik seorang lelaki daripada kabilah Azdi untuk menjadi amir pemungut zakat. Orang ramai memanggilnya Ibnu Lutbiyah. Apabila dia datang ke Madinah selepas dia selesai daripada memungut zakat, dia berkata, bahagian ini untuk tuan dan bahagian ini dihadiahkan pada saya. Dia nak mari sebahagian, dia kata, ni tepi ni hak saya ni. Ni hak saya pungut ni. Ni hak saya. Gitu. Apabila perkara ini sampai kepada pengetahuan Nabi, maka baginda telah berkhutbah. Baginda memuji dan memuja Allah, lalu baginda bersabda, amma ba'du. Sesungguhnya aku telah melantik beberapa orang menjadi amil zakat yang aku diberi tanggungjawab. Amil zakat yang diberi tanggungjawab, yang aku beri tanggungjawab padanya oleh Allah. Aku diberi tanggungjawab padanya oleh Allah SWT. Salah seorang daripada kalangan kamu, mereka datang dan berkata, ini bahagian milikmu. Ni hak kami pungut zakat ni lah. Dan bahagian ni pula orang hadiah kat aku. Okey. Kenapakah dia tidak duduk di rumah atau dia tidur di rumah ayah atau ibunya lalu melihat adakah dia akan diberi hadiah atau tidak. Kalau dia duduk kat rumah ada orang bagi kat dia. Apa nak bagi? Untuk saja. Nabi kata, kenapa tidak? Kalau dia tidak duduk, kenapa tidak? Kenapakah dia tidak duduk di rumah atau di rumah ayah dan ibunya lalu melihat adakah dia akan diberi hadiah atau tidak? Duduk di rumah lah. Tak payahlah jadi pemungut zakat. Tengok ada orang bagi tak kat dia. Mesti tak ada. Duduk rumah siapa nak bagi. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada seorang pun yang akan mengambil harta zakat melainkan. Tidak ada seorang yang mengambil harta zakat melainkan pasti dia akan membawanya di atas tengkuknya pada hari kiamat. Sekiranya harta yang diambil itu unta atau lembu atau kambing yang berbunyi, maka ia akan datang dalam keadaan bunyi-bunyi tadi, atas tengkuk tadi. Kemudian baginda mengangkat kedua tangan baginda sehingga kami nampak keputihan ketiak baginda. Lalu berdoa, ya Allah, adakah aku telah sampaikan? Ya Allah, adakah aku sampaikan? Muttafaq alaih. Qala Khattabi fi qawlihi hal jalasa fi baitin ummatin aw ummihi aw abihi fayanzuru ayuhda ilaihi amla dalilun ala anna kulla amrin yutadarra'u bihi ila mahdhurin fahuwa mahdhur wa kullu dakhilin fil 'uqudi yanzuru hal yakunu hukmuhu indahu infiradi ka hukmihi indal iqtirani am la. Hadza fi syarh sunnah. Imam Khattabi berkata pada jumlah perkataan hal la jalasa fi baiti ummi, manakah jika dia duduk di rumah, tidakkah jika dia duduk di rumah ibunya atau bapanya, fayanzuru, dan kamu akan lihat dia diberi hadiah atau tidak. Terdapat dalil pada setiap perkara yang dijadikan perantaraan kepada perkara yang haram juga haram. Benda melalui benda haram, kita nak dapat benda tu melalui benda haram, haramlah. Setiap dakhil, iaitu perkara luar
yang dimasukkan di dalam sesuatu akad akan diperinci. Adakah hukumnya ketika ia tidak bersama akad yang lain, sama seperti hukumnya ketika ia berada bersama akad yang lain? Begitulah yang terdapat dalam Syarhus Sunnah. Tengok, Imam Khatib Tibris menukilkan daripada Imam Baghawi kalam Imam Khattabi. Imam Tibris buat masuk ni perkataan kalam Imam Khattabi, menukilkan daripada Imam Baghawi kalam Imam Khattabi. Kalam beliau disebut dalam kitab Ma'alimun Sunnah dan Imam Baghawi telah meringkaskannya. Kesimpulannya ialah Imam Khattabi menyebut dua kaedah. Pertama, setiap perkara yang menjadi perantaraan kepada perkara yang haram, maka hukumnya haram. Ada satu-satu benda tadi, perantaraan dia tu haram. Kita mendapat sesuatu hasil daripada perantaraan yang haram, maka haramlah hasilnya. Kita gunakan perantaraan haram tadi. Ada orang kan dia nak dapat satu, dia guna cara tak betul, maka duit yang dihasil tu tak betul lah. Begitu. Kedua, sesuatu akad yang digabungkan dengan perkara luar. Satu akad yang kita gabungkan dengan benda luar akan dilihat, adakah hukumnya ketika ia diasingkan, perkara luar tu diasingkan, sama ada seperti hukumnya ketika ia digabungkan atau beza hukumnya. Jadi mengenai kaedah pertama, Imam Khattabi menyebut masalah hutang yang menarik sesuatu manfaat yang dilarang. Dia memberi hutang, lepas tu dia ambil manfaat, dia kena riba, dia lebihkan. Kau hutang aku, kau kena bayar lebih, tak boleh. Pada asalnya memberi hutang itu adalah dibenarkan. Namun apabila ia menjadi perantaraan untuk mendapatkan keuntungan, dia bagi orang berhutang sebab apa? Dia nak dapat untung. Riba lah tu. Dia nak dapat untung secara haram. Itu riba lah, maka ia tidak dibenarkan. Oleh itu Imam Ibn Hajar Al-Makki rahmatullahi berkata dalam kitabnya Fathullah, keadaan ini sama seperti mazhab kami, kerana antara kaedah yang diguna pakai dalam mazhab kami ialah walil wusu'il walil wasail hukmul maqasid. Maksudnya wasilah, benda-benda perantaraan akan mendapat hukum kepada maksud. Oleh itu suatu yang menjadi perantaraan kepada taat juga dikira taat, dan suatu yang menjadi perantaraan kepada maksiat dikira juga maksiat. Jelas sudah tu. Dalam kes di atas, tidak harus Ibnu Lutfiyah menerima hadiah. Ni nak tanya tadi boleh ke tak boleh. Tidak harus Ibnu Lutfiyah menerima hadiah daripada pelantikan pemilik harta zakat. Pada asalnya menerima hadiah itu dibenarkan, tetapi apabila ia menjadi perantaraan kepada perkara yang tidak dibenarkan, seperti amil, akan menjadi lebih kurang. Jadi seperti amil akan menjadi lebih kurang kerana orang yang memberi hadiah kepadanya, maka menerima hadiah pada ketika itu tidak lagi dibenarkan. Sebab apa dia boleh? Sebab dia jaga benda tu. Orang tu pun kata, kalau orang tu nak bagilah kat dia, janganlah bagi situ, bagilah tempat lain. Semasa zakat tu dia nak pergi bayar zakat, dia kata ni untuk kamu, ni untuk kamu. Kecuali pihak pengurusan madrasah, dia kata okey, tuan, dia kata kat A, madrasah A kata kepada orang dia, kamu pergi cari, saya bagi kamu beberapa persen. Itu tak apa. Ni dia dapat daripada orang yang bagi ke dia semasa dia menjalankan tugas tu. Kecuali orang yang mengutuskan tadi, misalnya kadang-kadang pihak-pihak madrasah, dia utuslah satu-satu orang untuk pergi cari. So madrasah tu akan bagilah pada dia berapa persen mengikut perjanjian lah. Sebab itu tugas dia, dia pergi masa dia dan sebagainya. Tapi bukan dia kata, ni hak saya pungut, ni hak saya dapat. Tak boleh. Dia tak boleh ambil masa tu. Dia tak boleh ambil. Sebab apa? Dalam kes di atas, tidak harus Ibnu Lutfiyah menerima hadiah daripada pemilik harta zakat. Dia menerima hadiah,
daripada pemilik harta, orang nak bagi harta zakat tu, pada asalnya menerima hadiah adalah dibenarkan. Cuma wasilah tadi, wasilah, wasail itu akan jadi hukum maqasid. Tetapi apabila ia menjadi perantaraan kepada perkara yang tidak dibenarkan, seperti apa? Amil zakat akan menjadi berlebih kurang dengan orang yang memberi hadiah kepadanya. Apa terjadi? Bila dia dah bagi hadiah, dia pun kira lebih kurang je lah. Kamu kena bayar banyak ni. Dia dah jadi. Sebab apa? Sebab orang tu muhsin. Orang mukhlis ni dia kalah dengan muhsin. Bila muhsin, atas muhsin dia kata, alah cincai-cincai je lah. Dia tak detail. Dia akan menjadi berlebih kurang. Sebab apa? Dia dah diberi. Dia termakan dah. Itu masalahnya. Maka menerima hadiah pada ketika itu tidak lagi dibenarkan. Mengikut kaedah kedua pula, Imam Ibn Hajar Al-Makki berkata, kaedah kedua ini sesuai dalam mazhab yang melarang hillah yang menjadikan perantaraan untuk keluar daripada riba dan selainnya. Seperti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Adapun mengikut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang berpendapat harus hillah, maka mereka tidak mengambil kira dengan dakhil. Kalau kita kira masalah dakhil tu, masalah luaran tu, dia ada satu masalah luaran. So, lalu masalah luaran tadi, sebelum dia dimasukkan dalam benda asal, adakah dia haram atau tidak? Dia walaupun dia haram, tapi setelah dia masuk, apa hukum dia yang menjadi keadaan itu? Itu dia kira benda yang dakhil lah. Tapi kalau benda ilah lain. Contohnya kisah Ibnu Lutfiyah, pemberian daripada pemilik harta zakat kepada ilmu Lutfiyah. Ibnu Lutfiyah diberi kerana Ibnu Lutfiyah menjadi amir zakat dan memungut zakat daripada mereka. Kalaulah bukan kerana pekerjaan Ibnu Lutfiyah, sudah tentu mereka tidak akan menerima, akan diberi hadiah kepada beliau. Kalau dia tak buat kerja ni, orang tak bagi pun kat dia. Oleh itu hadiah yang diberikan kerana ada unsur luar, yakni dakhil, yang dikatakan bukan kerananya, maka hadiah itu juga tak dibenarkan. Dalil pendapat kedua mengharuskan hillah, iaitu hadis Khaybar. Maknanya kata boleh juga atas dasar hadis Khaybar. Seperti Sayyidina Bilal memberitahu kepada baginda bahawa beliau telah menukar 2 gantang tamar yang kurang bagus dengan 1 gantang tamar yang bagus. Nabi berkata kepadanya, itu riba. Lalu Nabi menyuruh beliau supaya menjual, hilahnya, menjual tamar yang kurang bagus, dan hasil jualan itu digunakan untuk membeli tamar yang bagus. Cuma tak boleh tukar direct. Kena jual dulu. Hasil tu beli tamar bagus. Berapa-berapa dapat, okey ya. Kalau bagi 2 kilo tamar lama, tukar dengan 1 kilo tamar baru, tak boleh. Riba. Sebab tamar tu mesti sama rata dengan tunai. Dia panggil masalan bimasalin, yadan biyadin. Yadan biyadin tu cash, tunai. Masalan bimasalin sama rata. Kalau tamar dengan tamar mesti sama rata. Kalau tamar 2 kilo hak lama, tamar 1 kilo hak baru, tak boleh. Tetapi ada hilah dia. Hilah yang mengharuskan. Jual dulu tamar lama, hak 2 kilo, dapat nilai, beli tamar baru. Berapa kilo ikut. Tak sampai 1 kilo pun tak apa. Tak sampai 1 kilo lebih pun tak apa. Tengok atas nilai yang dijual tadi. Sebab dia jual dulu. Jadi dia 2 benda yang berbeza dah. Tidak menjadikan dalam satu akad, tapi sudah jadi 2 akad yang berbeza. Maka hasil jualan itu digunakan untuk membeli tamar yang bagus. Kata Imam Ibn Hajar Al-Makki, perkara ini menunjukkan bahawa akad luar yang mencelahi sesuatu muamalat yang menyebabkan muamalat itu terkeluar dari pertukaran riba adalah harus. Kalau benda luar tadi, benda luar yang mana benda luar tadi dicelahi benda luar, maka sesuatu muamalat menyebabkan muamalat itu terkeluar daripada pertukaran riba. Sebab itu kalau lomba kuda, 2 ekor kuda, akan diberi hadiah lah. Dia dalam pertarungan diberi hadiah. Boleh tak hadiah tu dipakai? Tak boleh. Sebab dia meletakkan hadiah, dia letakkan berapa kemasukan tadi.
Sebab tu juga dalam pertandingan nak masuk pertandingan kena bayar fee. Kalau hadiah itu daripada duit pertandingan tak boleh. Hadiah akan diberi daripada duit luar. Tak apa. Tapi siapa nak bagi duit luar? Perjanjian pertandingan memancing. So orang masuk ramai. So sekali masuk satu kepala RM50. Masuk 1,000 orang. Jadi apa? RM50,000. Hadiah pertama RM20,000 ya. So RM20,000 tu mari daripada duit tarungan ke? Kalau duit tarungan tu haram. Tapi kalau hadiah tu daripada duit luar untuk mengharuskan tu, tak apa, dia ambil duit lain. Dia cari sponsor, duit lain dulu. Dia beli hadiah tu bukan dengan duit tarungan. Lainnya. Itu sebagai masuk tu atas dasar, atas pengurusan. Dia nak masuk tak ada pengurusan ni. Tapi dia tak boleh dapat hadiah daripada duit. Yalah. Itulah nak bagi tahu. Yang datang tu kena tanya. Takkan dia tak boleh bertanya. Okey. Jadi benda tu ada. Jadi sebab tu Nabi ambil benda luar. Nabi kata jual dulu tak apa. Jual dulu. Ambil amount beli. Tak apa. Jangan tukar direct, tak boleh. Sebab tu kenapa dia haram. Jadi ada perkara, misalnya kalau lomba kuda, dua bertanding. A dengan B. Macam mana nak halalkan dia? Masuk kuda ketiga. Kuda ketiga ni tak ada tarungan apa, dia masuk. Kalau dia menang, dia boleh. Yang dua ni tak apa, tak boleh. Saya dua-dua. Masuk kuda nombor 3, dia boleh menang. Tak apa. Dia masuk satu benda baru. Dia tak syaratkan. Dia masuk kuda yang ketiga. Kuda yang ketiga tu tak ada tarungan. Tapi dia bertaruh. Kalau dia menang, dia dapat hadiah. Maka halal lah. Dia celah benda halal tu. Maka halal lah pertandingan kuda tadi. Lomba kuda tadi. Dia kena masuk kuda ketiga. Kuda ketiga tu tak kena bayar apa. Tapi dia bertarung. Apa dah? Dia masukkan kuda. Maksudnya kalau satu kuda dia masukkan tu, yang mana kuda tu tak bayar apa, dia bertaruh dan kuda tu menang, dia dapat hadiah. Mari kau tengoklah mana keadaan surah dia tu. Bertanding tak boleh Tapi golf tu tak tahulah macam surah, macam keadaan pertandingan. Kita kena tengoklah pada surah dia macam mana, dia berbeza-beza. Hadiah tu berbeza-beza, kemasukan tu berbeza-beza. Macam pertandingan badminton apa semua ni, dia tak masuk pun, dia tak bayar duit pun, dia masuk, dia dapat hadiah. Okey, ada orang sponsor. Tu je. Wallahu a'lam. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa bi rahmatika ya rabb. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله.